Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'. Pertamanya saya merakamkan jutaan terima kasih kepada semua para ilmuwan, semua para sahabat-sahabat saya yang memberi komen yang kebanyakannya baik di dalam Facebook masing-masing, dalam WhatsApp yang dihantar kepada saya. Ada dua. Yang pertama memberi sokongan yang baik, yang kedua menegur. Bukan bermakna membantah, menegur, kerana dia membabitkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sendiri sama sekali tidak berniat menghina para sahabat. Cuma kesilapan di sebelah saya bila saya menggunakan satu perkataan yang agak besarlah, pembapok ceti kaki, zina. Jadi saya tarik balik perkataan ini, penggunaan ini saya tarik balik, dan saya mohon maaflah kepada sesiapa yang terasa hati, dan saya ucap ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberi teguran yang membina, dan kepada yang menegur cara melulu itu, lain kali jangan melulu tegur, kerana benda yang berlaku di zaman jahiliah ini dia sememangnya tidak ada riwayat, dan kalau ada riwayat pun dia mesti dhaif. Mesti dhaif, itu zaman jahiliah. Cuma tersilap bila saya sandarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan para sahabat.